Aircon rumah korang kuat makan elektrik ke tak sebenarnya? Hari ni kita nak check guna clay meter. Okey, clay meter. Sekejap aku tunjuk dekat korang clay meter. Okey, ni clay meter nama dia. Kita nak guna clay meter dari sini, kita boleh agak kita punya aircon ni bekerja dalam keadaan normal ataupun dia tengah kerja berat sampai bil elektrik, rumah kita naik sangat, naik melambung-lambung. Jom. Okey, sekarang ni clay meter aku nak guna dekat aku punya unit outdoor aku, aircon aku. Okey, sekarang aku dah clamp. Okay, aku dah clamp pada wire warna coklat. Okey, dan dekat sini ada sedikit lah. Ni sebab tadi aku ada on aircon. Mungkin ada sedikit M yang tinggal lah. Okey, tapi tak apa. 0.1 saja. Okey, jom aku onkan aircon balik. Okey, adik, on aircon adik. So, kita sama-sama kita tengok nilai dia punya M. Sebab M akan naik bila kita punya kompresor berjalan. Okey, ini aku tunjuk live dekat korang. Okey, macam mana bila kompresor tu jalan, M dia naik. Okey, sangat cepat lah. Dia akan naik tinggi. Okey, ini kita punya nampak kurungan running current 4.48. Dalam kurungan ada 1.77 hingga 5.29 M. So, mana kata nanti bila kompresor kita jalan, dia akan naik kepada nilai tu lah, dalam range tu. 1.77 tu adalah range minimum dan 5.29 tu adalah range maksimum yang dia boleh pergi. So, sekarang kompresor kita tak jalan lagi. Kompresor nak hidup sebenarnya dah akan ambil sedikit masa lah. Okay, nampak? Okay, M kita naik. So, kita kipas jalan. Okay, tu M kita. Dia akan semakin naik lah. Okay, dah 2 point lebih lah. 2.5, 2.6, 2.7. Okay. Okay, ramai silap dekat sini. Kita tak boleh terus judge aircon dalam 10 saat pertama lah. Okay, sebenarnya korang tengok sekarang running M aku adalah 3.34, 3.35. Okay, aircon inverter ni biasanya dia ambil masa berapa minit untuk stabil. Okay, stabilize dia punya M tu. Okay, lagi panas bilik, lagi lama dia bekerja kuat lah. Okay, kalau korang set suhu terlalu rendah macam 16, memang M dia akan stay tinggi lebih lama lah. Okay, kalau korang set sekitar 24 ke 26 darjah Celsius, biasanya akan lebat. Biasanya M akan lebih cepat turun. Okay, seperti yang mana yang korang tengok sekarang hampir 3.5 M. Okey, sekarang bacaan dah lebih kurang stable lah. Okey, 3.54, 3.55 lah. Dia tak terlampau drastik macam tadi lah. Okey, soalan biasa orang tanya kat aku, macam mana nak tahu ni tinggi atau tidak? Okey, suhu yang kita nampak sekarang 3.57. Macam mana kita nak tahu suhu ni tinggi atau tidak? Jom, kita pergi refer dekat stiker nameplate. Okey, kalau running M terlalu jauh dari rated current dia atau maintain tinggi terlalu lama M tu, baru kita boleh syak ada sesuatu yang tak kena dengan kita punya unit. Maksudnya aircon korang tu sendiri ada masalah. Okey, kalau M korang check tinggi dan dia tak turun-turun, okey, sepatutnya bila makin lama dia kena turun lah kan. Sebab sepatutnya temperature yang korang set hampir dapat, tapi korang punya M tak turun-turun. Okey, antara punca biasa yang disebabkan oleh temperature korang tak turun adalah outdoor korang kotor, filter tersumbat, airflow tak cantik atau sistem tengah kerja berat lah. Okey, dan yang ni boleh menyebabkan punca bil elektrik korang naik. Okey, sebelum korang salah faham ataupun silap sangka dengan apa yang aku katakan tadi, aku nak bagi tahu korang siap-siap. Okey, M ni bukan magic meter. Okey, clay meter ni bukan magic meter terus boleh cakap rosak apa dekat unit aku ni. Okey, oh ni rosak ni, oh yang ni rosak ni, bukan. Okey, nak check betul-betul korang kena tengok sekali airflow dia, suhu dia, condition korang punya outdoor, okey, unit korang tu sendiri dan lain-lain. Okey, sebab tu kadang aircon nampak macam sejuk, tapi sebenarnya dia belum tentu efisien. Dia tak bekerja dengan sebaik mungkin lah. Okey, walaupun korang rasa sejuk je aircon aku, tapi sebenarnya ada benda yang
masalah, okay, ada benda yang sebenarnya tak kena sebab aku tengok, aku pakai inverter tapi bil aku tetap mahal. Tapi bil aku sejuk lah. Dekat situ ada persoalan lah sebab benda ni korang tak nampak. Melainkan korang boleh tengok korang punya M. Okey, adakah M korang berada dalam range yang sepatutnya, range yang telah ditetapkan oleh supplier aircon ni sendiri. Okey. So, video aku sampai kat sini saja. Okey, kalau korang rasa video ni bermanfaat, aku boleh teruskan konten-konten macam ni. Kita belajar sama-sama pasal aircon, okey, pasal macam mana nak baik pulih, okey, nak check awal apa semua. Okey, simple-simple DIY yang korang boleh belajar. Korang jangan lupa like, share video aku dan yang paling penting korang subscribe channel aku, Puri Botak. Okey, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.